Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita belajar kimia bersama Teacher Atun untuk subtopik tindakan pencucian sabun dan deterjen. Mari kita lihat. Ibu, mengapa kita guna sabun? Sabun dapat membersihkan kotoran. Bagaimana sabun membersihkan kotoran? Berikut adalah struktur ringkas anion sabun atau anion deterjen. Bahagian hidrofilik sabun atau deterjen larut di dalam air, FIA, manakala bahagian hidrofobik sabun larut di dalam minyak atau grease, FOM. Penambahan sabun atau deterjen ke dalam air mengurangkan ketegangan permukaan air lalu membasahi permukaan kain. Sabun atau deterjen mengayon dalam air menghasilkan anion yang bebas bergerak. Bahagian hidrofilik anion sabun atau deterjen larut di dalam air, manakala bahagian hidrofobik larut di dalam grease. Pergerakan air semasa gusukan dan kocakkan menyebabkan grease tertanggal daripada permukaan kain. Bahagian hidrofilik anion sabun atau deterjen mengelilingi grease. Grease terapung di permukaan air. Grease berpecah kepada titisan kecil. Titisan kecil tidak bergabung semula pada permukaan kain kerana tolakan sesama cas negatif pada bahagian hidrofilik di permukaan grease. Titisan terampai di dalam air dan membentuk emulsi. Apabila dibilas dengan air, permukaan kain menjadi bersih kerana titisan grease tertinggal di dalam air. Sekian dari Teacher Atun. Thank you.